Kalau sekarang ni pergi camping, saya dah malas nak bawa banyak-banyak lampu sebab lampu yang ada ni pun dah cukup terang. Okay, kalau korang nak cari lampu yang paling terang, malas nak packing banyak-banyak lampu, nak jimat space. So, korang boleh pakai lampu ni. Yang ni sangatlah terang. Sebab best saya pun beli 2 biji. Senang, satu dalam kemah, satu kat luar kemah. Pakai sebiji je dah cukup. Yang ni saya just buat backup lah kalau nak pergi toilet. Saya guna lampu ni lah untuk pergi toilet. Ataupun nak letak dekat tempat masak sikit ke kalau gelap sikit. Yang ni just lampu macam letak dekat tali tu je. Okay, kalau tak ada pun tak apa. Kadang saya bawa 4 ni je. Pun dah cukup. Yang ni just buat backup lah. Saya selalu banyak guna yang ni lah. Sebab dia malas dah nak bawa banyak-banyak lampu. Kalau dulu saya bawa sampai 12 biji tau lampu yang macam ni. Sekarang ni saya bawa yang ni je lah. Dia makin simple dan minimalis.